Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syamil Hamzah bin Azman daripada kelas PPS 26. Dan hari ini saya akan membentangkan KPBB MUZK 1133 dan 1143 itu senarai gitar dan pembentangan teori. Jadi ini adalah lirik daripada lagu yang telah saya cipta, iaitu lagu kanak-kanak yang bertajuk Oh Bulan. Itu lirik dia, boleh tengok. Di bahagian atas tu adalah dia punya verse dan di bawah sekali adalah chorus dia. Next. Jadi untuk analisis skor ni, jumlah bar yang telah saya buat dalam skor ni adalah sebanyak 22 bar. Dan tempo dia adalah andante, iaitu sederhana perlahan dalam 90. Tempo dia dalam 90 itu. Meter bagi lagu ini adalah 4/4/4/4 dan nada bagi lagu ni saya pilih C major kerana bagi saya itu adalah nada yang lebih saya selesa untuk buat lagu. Kemudian chord yang ada dalam lagu saya adalah C major, G major, A minor dan juga F major. Dan bentuk bagi lagu saya ni adalah bentuk binary, iaitu saya menggunakan ada A, iaitu boleh kita tengok dekat bar 1 hingga bar 8 sehingga bar 8 ia adalah A, dan kemudian dia akan masuk kepada chorus start pada bar ke-9 sampai ke bar 16. Okay, maafkan saya. Okay, jadi sekian, terima kasih.